Dua lelaki, termasuk seorang timbalan pengerusi sebuah NGO, direman selama 4 hari bermula hari ini sehingga 25 April bagi membantu siasatan berkaitan dakwaan penyelewengan dana zakat yang dianggarkan berjumlah sekitar 230 juta ringgit. Perintah tahanan reman itu dikeluarkan oleh Majistret Amira Mastura Khamis selepas permohonan dikemukakan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia di Mahkamah Majistret hari ini. Kedua-dua suspek berusia 57 dan 61 tahun. Dalam perkembangan berkaitan, pendakwah bebas Ridwanti Abdullah turut memberikan pandangannya menerusi satu hantaran di Facebook. Ridwan berkata, ada NGO Islam tunggang duit asnaf. Ni baru betul tunggang agama. Berselindung atas nama Islam tunggang duit asnaf. Hancur imej Islam kalau macam ni. Patutlah NGO ni nampak kaya. Rupanya duit asnaf dia rembat bukan sikit puluhan ratusan juta. Berani betul. Kalau duit zakat dia sebat, bayangkan duit lain. Kita harap pihak berkuasa siasat hingga akar umbi. Betul ke duit itu digunakan atas nama dakwah atau wayang saja? Ada NGO pandai main wayang atas nama ukhuwah. Institusi agama dan individu jangan sewenang membantu NGO ini, ujarnya. Ridwan turut menggesa NGO tersebut tidak lagi menggunakan nama berkaitan Islam kerana dikhawatiri hanya akan mencemarkan imej Islam.